tiga perkara juga, YB Julfitri. Satu, pendidikan itu milik kita. Dua, guru itu adalah kita. Tiga, dah penat dah kami membebel, berjual-jual Elio dan sebagainya. So, apa kita perlu buat selepas ini? Ini yang kita harus tanya. Boleh tepuk. Apa yang kita maknanya bukan hanya kami di hadapan atau MB ke pengurusi PIBG, setiap orang harus laksanakan untuk kita martabatkan pendidikan, kerana sekecil-kecil perubahan bermula daripada kita. Ingat, sekecil-kecil perubahan bermula daripada kita, dan kitalah penegak ejen perubahan, kitalah roh pendidikan, kitalah guru, murabi, muadib, mualim masyarakat, dan semoga pendidikan negara kita terus aman, cemerlang dan gemilang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Profesor Dr. Amin. Alhamdulillah sempurna sudah Forum Reformasi Pendidikan dan Cabaran Masa Kini punya arah ataupun hilang arah. Kesimpulan yang mudah kita capai pada hari ini, Kerajaan Madani melalui Kementerian Pendidikan telah pun melaksanakan reformasi pendidikan. Mauduk utamanya adalah untuk memanusiakan manusia.